Okay, Assalamualaikum guys. Kalau korang tengok ni ada satu valve. Korang tengok berapa tebal dia punya tahi tu guys. Keladak-keladak tahi hitam, minyak hitam yang melekat sebelum ni. Dia bukan ada kat sini je ni, dia ada bawah ni. Okay. So yang kes ni memang kita tukar valve lah je ni. Alright. Yang Avanza 1 juta kilometer tu. So yang dalam ni juga kita kena bersihkan guys. Yang dalam ni. Ni semua kena bersihkan. Kena bersihkan. Lubang ni dia berkeladak tadi tahu. So sekarang kita dah bersihkan lah. Satu kerja juga lah, nak bersihkan juga ni. So untuk proses penjimatan petrol lah. Sebab yang penting dalam ni pembakaran tu lebih efisien lah. Ni ada bekas di dalam. Nampak tu keladak berkat. Berkat tu kena buang habis supaya pembakaran lebih efisien. Yang kotor-kotor atas nanti kita akan bersihkan lah. Bekas gasket ni. Tak ada apa pun ni nanti. Alright. So untuk proses top overhaul biasanya kita akan buat macam ni ya. Untuk memastikan ketahanan dia punya sistem pembakaran dia dalam keadaan efisien.